Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapi. Alright, hari ni kita ada sebiji beza Grab. Salam Taiwan. Kita ni memang hari-hari buat Grab. Mileage dah 150k. Jadi hari ni dia datang, dia nak pasang external ATF oil cooler. So kalau tengok sini dia pakai gear up. Jadi dia ada lampu. Jadi kita akan buka bumper dia. Kalau kata wire tu dia ada soket, kita tak cas lah. Kalau tak ada soket tu kita terpaksa potong, buat soket baru. So ada cas sikit lah. Alright. Jadi majoriti yang datang pasang sini kan, geng Grab lah selalunya. Mileage dah 150 ke atas. Dia malah nak pening-pening, malah nak tukar oil cooler yang asal tu, dia modified pakai external. Sekarang ni kita buka dulu dia punya bumper dia. Alright, stay tune guys. So dia datang, dia nak tukar sekali lah dia punya minyak gearbox, coolant, minyak enjin sekali. Lepas tu bila kita dah buka bumper, dia wire dia tak ada soket jadi kita terpaksa potong, kita buat soket baru. Alright. So sekarang ni kita cabut dia punya cover ni. Lepas tu bateri dengan kotak angin tu kita akan cabut lah. Okay, lepas kita dah buka dia punya kotak angin, lepas tu bracket untuk bateri tu kita dah buka. Jadi kita akan cabut lah hose yang kecil dekat sini. Hose kecil tu hose minyak. Alright. Yang kita akan keluarkan dia punya oil cooler lama tu. Jadi cooler ni kita kena buang dulu lah. Jadi kita dah cabut dia punya hose ni yang dekat block yang ni dengan yang ni dah cabut. So nak buka oil cooler tu kita kena pakai ni soket yang panjang ni. Soket box yang panjang ni saiz 12. Pakai yang ni senang kerja. Lepas tu bila dah penggalkan dia punya skru, kita buka lah, dia ada 2 biji skru saiz 12. Okay, so belakang tu kita dah buka. So dia tinggal tapak sahajalah bracket tu. Lepas tu kita dah cabut keluar dia punya oil cooler asal ni. So daripada gearbox tu kita direct ke external lah. Cooler ni kita bypasskan dia. So jangan lupa ambil dia punya hose clip ni. Yang kecil ni ambil hose clip tu untuk kita pasang dekat oil cooler. Oil cooler yang external tu. Okay, so kita dah buat bypass hose dia masuk sini dan masuk sini. Kita dah buat bypass cooler dia. Lepas tu minyak kita akan tarik lah daripada sana, kita lalu celah ni, dia akan keluar sini ya. Alright. Okay, jadi bila kita dah siap buat sambungan semua, kita kena cuci dulu lah. Kawasan-kawasan sini kita kena cuci, keluarkan minyak apa semua kan. Lepas tu ni bracket kita dah buat. Alright. Untuk gantung dia punya oil cooler, kita kena pasang dulu oil cooler dekat sini. Lepas tu baru kita pasang palang ni. Letak nanti sempit. Okay, so kita buat bracket dia. Atas 2, bawah 1. Kukuh kan. Oil cooler ni dia nak masuk dalam. Dia nak pasang belah dalam. Ada juga yang pasang belah luar. Terpulang lah pada warna. Jadi so dah siap. Minyak enjin, minyak gearbox, semua kita dah siap isi. Cuma cooler ni belum lagi. So kita check tengok apa yang tak okey. Kalau dah confirm elok semua, fitting semua cun-cun, baru kita makan masuk lah bracket bateri tu semua. Pasang balik. Alright. Alright, kita dah siap pasang. Kita dah complete pasang hose semua. Okay. Lepas tu kita start enjin. Kita dah buang minyak, minyak hitam, minyak enjin, minyak gearbox, coolant. Tukar sekali. Jadi kita kena tunggu
Okay, semua minyak hitam, minyak enjin, coolant tukar. Jadi kita kena tunggu termostat buka lah. Bila termostat buka, kipas akan pusing. Untuk elakkan ada bubble dalam tu, kita kena pakai corong ni lah. Beli dekat Shopee je, berbaloi. So dah siap semua. Jadi kita kena warm up dulu lah. Alright. Okay, cun. Jadi kita akan masuk bumper dah. Okay, so kita dah masuk bumper. So dia punya oil cooler cancel. Alright. Dah cun. Lepas tu kita check sekali lah minyak gearbox ni. Alright, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kafi Channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.